Pernah tak anda terfikir macam mana satu idea yang nampak biasa-biasa tu boleh meletup jadi satu perniagaan yang betul-betul berjaya? Hari ni jom kita rungkai sama-sama perjalanan tu. Okey, perjalanan kita ni ada 4 checkpoint utama. Mula-mula, kita nak cari kat mana lubuk peluang. Lepas tu, kita kena faham gelanggang perniagaan. Seterusnya, kita akan bina rumah untuk bisnes kita dan akhir sekali, kita cari minyak untuk gerakkan semua ni, iaitu modal. Okey, jom kita mula dengan yang pertama sekali. Setiap bisnes yang hebat tu kan, semuanya bermula dengan satu percikan idea. Tapi persoalannya, dari mana sebenarnya idea-idea power ni datang? So, ini soalan paling asas untuk sesiapa saja yang nak jadi usahawan. Dan jawapannya, sebenarnya bukan tentang tunggu ilham jatuh dari langit tau. Kena ada cara untuk mencarinya secara aktif. Okey, ada 3 cara praktikal untuk kita memburu idea. 1. Perhatikan trend sekeliling kita. Apa yang tengah in sekarang? Apa yang sedang berubah? 2. Jadi penyelesai masalah. Fikirkan, apa benda yang selalu buat anda atau orang lain rasa geram setiap hari? Selalunya jawapan kepada masalah tu, itulah bisnesnya. Dan yang ketiga, cari lubang dalam pasaran. Apa yang belum ada? Kat mana ada lompang, kat situlah ada peluang keemasan. Dan kalau kita cakap pasal trend, e-dagang ni contoh paling power. Ia betul-betul dah ubah cara kita semua shopping. Bayangkan, bisnes boleh jalan 24/7 atas platform macam Shopee atau Lazada. Kos pun, jauh lebih rendah berbanding buka kedai fizikal. Alright, idea dah ada. Power. So, apa next? Sekarang ni kita kena faham dulu medan perang yang kita nak masuk. Inilah masanya untuk kita nilai persekitaran perniagaan tu. Cuba bayangkan, setiap bisnes ni hidup dalam 2 alam pada masa yang sama. 1, alam dalaman. Ini benda yang anda boleh kawal. Pasukan anda, produk anda, strategi anda. Dan lagi 1, alam luaran. Ini kuasa-kuasa besar kat luar sana yang kita tak boleh kawal, tapi kita kena pandai-pandai sesuaikan diri. Faktor luaran ni pula ada 2 jenis. Yang makro ni, kita boleh anggap macam cuaca. Perubahan politik, ekonomi, teknologi, benda ni kena kat semua orang. Yang mikro pula lebih dekat, macam jiran-jiran kita, pelanggan, pembekal dan semestinya pesaing. Jadi, macam mana nak faham semua benda ni dalam satu gambaran besar? Nah, inilah gunanya analisis SWOT. Ini alat yang paling best untuk kita susun strategi. Kita boleh padankan apa yang kita power dari dalaman untuk kita rebut peluang kat luar sana. Dalam masa yang sama, kita kena hati-hati dengan kelemahan kita dan ancaman yang menanti. Okey, strategi dah nampak jelas. Sekarang masanya untuk kita bagi nyawa dan badan pada idea kita. Maksudnya, kita kena pilih struktur perniagaan yang betul dari segi undang-undang. Dekat Malaysia ni, anda akan berdepan dengan satu pilihan yang sangat penting. Anda nak yang senang, macam milikan tunggal atau perkongsian. Tapi ingat, kalau bisnes ada hutang, aset peribadi anda pun boleh kena kejar. Atau anda nak perlindungan yang lebih kukuh dengan syarikat sendirian berhad. Yang ni, aset peribadi anda selamat. Tapi, kena hadap lebih banyak kerena dan kertas kerja. Dan macam manusia juga, setiap bisnes ada kitaran hayatnya. Mula-mula, fasa permulaan yang penuh semangat. Lepas tu, fasa pertumbuhan yang pesat. Sales naik mencanak. Sampailah satu tahap, ia jadi matang, stabil. Dan kat puncak inilah sebenarnya ujian paling besar. Sama ada nak terus berinovasi untuk kekal relevan atau perlahan-lahan hilang dari pasaran. Okey, kita dah sampai ke babak terakhir, tapi mungkin yang paling kritikal sekali. Minyak, duit, modal. Mana kita nak cari sumber kewangan untuk hidupkan dan besarkan perniagaan kita ni? Berita baiknya, anda tak perlu harapkan satu sumber je. Modal ni boleh datang dari macam-macam tempat. Boleh jadi gabungan duit simpanan peribadi, pinjaman dari bank dan jangan lupa, ada banyak bantuan kerajaan yang memang direka khas untuk tolong usahawan macam anda. Untuk kita yang kat Malaysia ni, jangan buat-buat tak nampak sokongan yang ada tau. Agensi macam Mara, Tekun, SME Corp, mereka ni bukan setakat bagi pinjam duit. Anggaplah mereka ni macam mentor atau rakan kongsi yang boleh guide kita untuk mulakan langkah pertama dengan betul. Okey, kita dah bentangkan peta dari A sampai Z. Dari sekecil-kecil idea sampailah ke pelancaran. Peluang tu, percayalah, ia ada di sekeliling kita. Jadi, soalannya sekarang bukan lagi macam mana, tapi bila. Jadi, apa langkah pertama yang anda akan ambil? Mungkin lepas ni?